Jom. Ni stay di Hotel Stripes Hotel, Marriott Bonvoy, under autograph collection. So ada beberapa kafe. Dan kaki dah sahur tadi, alhamdulillah. Dia hantar kat bilik lah. Stripes Hotel ni dia under kategori of select. Ke premium. Ada multiple ada few categories, I think 3 or 4 of Marriott Bonvoy, ultra luxury, and then premium, select and others lah for long stays. So right now we are going to subuh prayer insyaAllah at IPD Dangwangi. So let's go. Kita boleh tengok kehidupan KL lah. Pagi sekarang pukul 6.30 pagi. Si lemak Ali Sob Haji Abu. Tengok guys. IPD Dangwangi dalam 390 meter daripada saya dah nampak dah tu ke depan, daripada Hotel Stripes ni. Let's go. Slight right to stay on Jalan Dangwangi. Okay, tu dah. So depan sana. Ya, ini apa ni? Oriental Daily, Sdn Bhd, not sure. Rasanya akhbar. Sebab khabar betul lah. Okay. So di jalan. Oh, best lah jalan kat KL pagi. Ni panas ke lah sebenarnya. Kereta aku tak mana ada valet parking. So yang kaki lagi senang. Cukup rasanya IPD Dangwangi sana tu. So fokus sikit. Ya, IPD Dangwangi. Tengok sikit. Tengok mana yang ramai orang pergi kat situ lah, insyaAllah. Alright. Okay, melintasi jalan. Ada bau-bau sikit. Bau macam colok, bakar colok. Tak sure kat mana. Oh, ni IPD Dangwangi. Tak dapat gambaran lagi kat mana sekarang ni Stripes Hotel. Sini tengah-tengah KL lah kot. Sebab nampak macam dekat dengan apa, Sogo semalam. So mana lah. Sekejap tengok map balik. Okay, punya salah sebab ikut orang tadi. Dia terus lagi. Tu apa tu? Quill Residences. Okay, kita kena fokus lah. Kang sampai subuh lambat. Ya, let's go. Okay, dah sampai dah. Dengar tilang solat ni, nampak kubah dia. Ibu pejabat Dangwangi. Itu masuk dia kat depan. Tadi tu balai. Your destination is on the left. Yes. Sekali lagi. Oh, bagus ke sukses perut pagi. Makan banyak hari. Bakok. Sambil buat transverse abdominal somatic contraction. Sila dulu bertah dan abab. Kubah dia. Sini dekat sini dia buat solat Jumaat dah. Walaupun dia bertaraf surau IPD Dangwangi. Surau IPD Dangwangi. Selesai solat, jom kita pergi jalan-jalan sikit lah. Tengok apa tu, Campbell Complex.
Campbell Complex. Ni tak tahu apa benda yang besar ni. Jalan depan tu pusing balik lah. Bangunan Uda. Tengok sikit. Uda. This one. Apa ni? Meriah dengan lampu-lampunya. Grand Campbell Hotel Kuala Lumpur. So Harrison's Downsale. Not sure what is Harrison's. I thought it's called Central, but no. I think gonna cross the road. Let's go. We're already out for work dah. Jalan Raja Laut ke depan tu. Jom lintas. Ya.